Bagi saya AI hanyalah satu alat sokongan ya. Murid tetap kena berfikir ya. Murid tetap kena berfikir, berbincang dan mencari jawapan sendiri ya. Sebab itu bagi saya sekarang dalam kelas saya banyak gunakan aktiviti seperti pembentangan ya, dan juga perbincangan supaya murid tu benar-benar faham ya. Benar-benar faham, bukan sekadar menyalin sahaja. Sebab bila ada AI murid rasa macam terbiasa kan. Mudah sangat. Semua sekali disediakan oleh AI. Cuma kat sini saya tekankan bahawa guru haruslah menjadi orang tengah antara murid dan juga AI. Ya, orang tengah. Murid tidak boleh berinteraksi sendiri tanpa guru itu menjadi pembimbing, menjadi facilitator kepada AI ya, kepada AI ya. Jadi kenapa? Kerana di sektor pendidikan ya, guru-guru harus mengajar berdasarkan sukatan pelajaran yang telah ditentukan dan telah diberikan ya, supaya objektif pembelajaran tu dapat selari dengan sukatan pelajaran yang telah diberikan. Okey, jadi AI ni banyak membantu dari segi meningkatkan kebat dari pengajaran juga pembelajaran guru dan juga murid ya. Dekat sini masih berlaku sebenarnya aktiviti berpusatkan murid sebenarnya bagi saya lah. Okey, itu saja dari saya. Terima kasih.